Hari ini ada dua program penting. Tadi tekad pendidikan dengan iaitu perasmian PTRS 2025 dan juga Didik Kasih. Dengan PTRS dan Didik Kasih serta beberapa institusi yang menggunakan modul kita. Sebagai contoh MRSM menggunakan modul kita untuk beberapa unit sekolah MRSM. Dan Maktab Tentera Diraja juga telah menggunakan modul PTRS kita. So, secara keseluruhan kita dah membantu dengan Didik Kasih akan mencecah 170,000. Dan ini bersamaan dengan 85% daripada sasaran kita untuk penggal ini, iaitu seramai 200,000 pelajar-pelajar akan menikmati hasil ataupun menikmati program PTRS ataupun program tuition rakyat. Didik Kasih adalah intervensi numerasi dan literasi, iaitu mengira dan juga membaca, yang merupakan asas kepada pendidikan, iaitu yang disebut sebagai 3M. Membaca, mengeja dan mengira, antara langkah-langkah awal yang kita buat. Tahun ini kita ada additional 1 million ataupun ada tambahan 1 juta lagi.